Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi tuan-puan. So ini dia Land Rover Defender P400 XS Edition. Kereta memang lawa, tahun 2021. Tahun 2021, warna silver black. Okay, silver black. Kereta memang lawa. Lepas tu dia punya rim dia warna matte black. Kalau tuan-puan tengok sini, dia punya rim dia warna matte black, tayar jenis Continental. Saiz dia saiz 20 berapa ni? 21 tak silap saya. Memang besar dia punya saiz dia. Lepas tu dia punya kaliper dia. Kaliper dia warna merah dekat bahagian dalam ni. Dia punya merah jingga. Nampak? Land Rover Defender P400 XS Edition memang lawa. Antara artis yang pakai kereta ni, artis Bollywood. Nama dia saya tak ingat nama apa, Katrina Kapoor ke apa semua. Memang dia pakai kereta ni. Okey, memang lawa. Enjin dia 3.0. 3.0, tengok dekat dia punya hook. Dia ada signature dia macam ni. Nampak? Defender 3.0 cc 3.0 cc, yang mana nak cari SUV bergaya macam ni, nampak luxury. Okey, ada lampu dekat atas ni. Okey, ada lampu. Ini bahagian lampu depan dia. Ini bahagian lampu depan. Land Rover Defender memang smart. Kereta ni memang smart. Lepas tu dia punya seater dia 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dia ada extra satu dekat bahagian tengah. Ini dia punya side step. Okey, dia punya side step. Ni dia ada Defender X. Side step dia pun lawa. Okey, ini bahagian belakang. Tayar belakang dia, tayar Continental. Tayar masih elok lagi, boleh pakai, tak ada masalah. Okey. Saiz 22, memang besar. Saya memang berkenan dengan dia punya rim. Nampak smart. Nampak smart sebab dia color warna matte black. Okey. Matte black. Lepas tu dia datang dengan ada box dekat bahagian sini, bahagian sebelah kanan ni dia ada box. Belakang dia ada tayar spare. Belakang ada tayar spare sekali dengan cover. Yang ni full size 22. Okey, 22. Lepas tu dia ada Rivera. Okey, dia punya cover ni ada tulisan signature dia. Land Rover Defender, dia punya lampu dia memang lawa, memang smart. Okey, dia punya lampu dia petak macam ni tapi smart. Okey, bila kita brake kita akan nampak dia punya lampu dia memang terang, guys. Okey, bahagian sini kita tengok dia ada leather. Dia datang dengan leather. Ini dia punya leather dia. Okey, dia ada siap dengan leather untuk panjat naik ke atas. Untuk kereta ni the best untuk korang nak buat towing. Okey, nak tarik boat, nak tarik nak tarik boat, nak tarik kuda pun boleh sebab sebab dia punya power dia besar. Okey, dan sesuai untuk model ni, untuk kegunaan lasak lah. Okey, dia ada pelbagai mode untuk model ni. So yang mana kata berminat nak review, nak tengok kereta ni depan-depan, korang boleh tekan link dekat bawah. Dia ada sediakan link. Okey, boleh pergi ke bio dan terus direct ke WhatsApp lah. Okey, boleh datang tengok. Kereta memang lawa. Yang ni dia punya seat dia dalam dia. Okey, seat dalam dia. Tuan-tuan boleh tengok dia punya seat dalam. Ini bahagian dalam dia. Okey, dia punya steering. Dia punya steering, lepas tu dia punya sini. Dia ada satu extra dekat bahagian tengah ni. Okey, dekat bahagian tengah ni dia ada satu extra. So untuk family, okey, sebelah kanan, sebelah kiri, dan untuk bahagian anak sini. Okey, anak boleh duduk bahagian tengah sini. Atas ada sunroof, boleh buka. Okey, ada 2 layer. Ini dia punya display. Display dia kecil comel aja. Lepas tu dia ada head-up display. Okey, dan pakai digital inner mirror. Okey, dia boleh pakai 2. Okey, dan paling penting dia punya sound system dia bukan biasa-biasa. Dia pakai Meridian Surround. Okey, itu dia punya speaker dia. Okey, itu dia punya speaker dia. Ini bahagian dalam dia, korang boleh tengok. So bahagian belakang dia, ini bahagian belakang ni. Kereta ni antara orang kata kereta yang semestinya dimiliki. Kereta memang lawa, luxury.
Yang mana nak cari, sini ada wood panel wood panel trim lagi dekat bahagian sini. Memang handsome. Yang mana kata berminat nanti boleh contact Din, boleh buat appointment datang ke showroom. Okey, warna silver dengan warna hitam. Okey, tengok dia punya kontra, warna silver matte black, atas warna hitam. Memang handsome guys. Okey, jumpa anda di showroom. Assalamualaikum. Bye bye.